Salam sejahtera, salam perpaduan. Hari ini, Menteri Perpaduan Negara yang berhormat Datuk Aaron Agor Dagang telah merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Melaka. Sambutan ini akan berlangsung untuk 3 hari bermula dari hari ini, esok dan hari Ahad. Hari ini juga merupakan hari kick-off untuk sambutan Minggu Perpaduan di semua negeri yang akan berlangsung secara berperingkat dan secara kemuncak di Pulau Pinang pada bulan Julai. Tujuan kementerian melangsungkan ataupun mengadakan sambutan Minggu Perpaduan adalah untuk memberi peluang kepada rakyat berinteraksi satu sama lain, saling faham dan menghormati budaya dan cara hidup rakyat di sini. Di sini kita ada sediakan pameran etnik yang berlainan untuk rakyat datang mengunjung dan memahami cara hidup dan kebudayaan etnik yang berlainan. Saya juga jemput semua warga Melaka datang beramai-ramai untuk mengunjungi semua pameran dan reruai dan juga mengambil bahagian dalam semua aktiviti yang disediakan. Jom jumpa esok.